Hey y'all, seperti yang dijanjikan, Kate nak try Blue Lotus. Tapi kali ni, Kate nak konsum dia sebagai tea. Sebab bila konsum, efek dia lain. So, let's go. Kate buatkan korang teh Blue Lotus. The first thing first yang korang perlukan ialah cawan. Kalau tak ada cawan macam ni, boleh je guna cawan biasa dan make sure korang ada penapis as a strainer. Shout out to Stoner Plus. Kalau nak dapatkan Blue Lotus Herbs ni, boleh pergi dekat website stonerplus.com. Everything yang korang perlukan to have a sesh is at Stoner Plus. So don't forget to click link kat bawah. Bau dia, yes, dia has no bau. Tapi Kit amazing dengan dia punya warna. Kit gunakan teaspoon sebab dia kecil. On this session, Kit hanya menggunakan 1 teaspoon. So my advice is start with a small dosage. Kat sini Kit nak highlightkan, kalau korang spend RM50 di stonerplus.com, automatically korang akan ada chance untuk win a lucky draw ticket to win a prize a vaporizer. Next, what we need is boiling water. Make sure air korang betul-betul panas supaya kita boleh rendam teh kita dengan sempurna. Cantik kan warna dia? Nice. Kalau korang tak ada cawan bertutup macam ni, boleh je tutup dengan apa-apa saja asalkan teh kita rendam dan beruap. Fast forward, Kit biarkan dia rendam selama 10 minit. After 10 minit, boleh nampak warna dia bertukar jadi warna brown. Overall review, bau dia tak ada bau. Tetapi rasa dia lebih kepada teh chamomile. Kalau korang nak pemanis, boleh letak sedikit honey ataupun brown sugar. Kalau korang tanya Kit, apa efek dia? Efek dia more relaxing. Dia bagi Kit chill dan relax. Tidak terlalu psychoactive. Okay, that's it. Kalau nak dapatkan Blue Lotus ni, boleh pergi dekat stonerplus.com. Bye!